bila kita bercerita pasal jari bersimpuh, terutama di bahagian jari ibu jari kaki dan juga jari yang kedua ataupun jari ketiga, itu kita panggil sama ada hallux valgus ataupun overcrowded of the foot lah. Maksudnya biasanya disebabkan koyak berlaku di antara jari itu, kita panggil plantar plate dikoyak. Jadi kaki itu tidak boleh maintain position yang asal. Ini disebabkan chronicity yang berlaku, disebabkan kaki kita sentiasa bengkok, dan selama kelamaan bengkok tu telah menyebabkan koyak pada kita punya structure yang kita panggil plantar plate. Jadinya bila kita berjalan dia akan menyebabkan sakit. Bila benda ni dah berlaku, untuk treatment secara tanpa rawatan surgery amatlah sukar, sebabnya benda tu dah menyebabkan kita panggil perubahan pada structure ataupun deformity. Bila berlaku pada deformity, kita kena correct lah. Correct tu sama ada jari yang paling jelas lah. Kalau correct secara menggunakan alatan luar, iaitu sama ada kita guna spacer, di antara itu kita letakkan ada sendal di antara jari tersebut, dia boleh correct, dan kita tukar pada kasut juga pun kita perlukan kasut pun yang betul. Boleh correct untuk sementara, tapi adakah kita nak pakai kasut sepanjang masa? Dalam rumah nak pakai kasut, luar rumah pakai kasut, ni susah untuk kita bergerak. Jadi the best option adalah surgery. Surgery memang akan betulkan bentukan jari kaki tersebut dan mengurangkan sakit, dan jangka masa panjang dia lebih baik untuk struktur kaki kita, sebabnya kita tidak akan mengelakkan sakit di bahagian lain. Dia seumpama kereta, kalau kita satu tempat kita rosak, kita biarkan jalan tayar, ada brake, ada masalah, nanti tempat lain pun akan rosak. Dia kena betulkan juga. Nak tak nak kita kena betulkan. Sama ada kita nak betulkan awal-awal ataupun nak tunggu dia sakit sangat baru kita buat, itu terpulang pada individu yang mengalaminya. Pada saya, terbaiknya apa-apa masalah kita jumpa dengan pakar yang berkenaan tentang masalah ni, dan kita menyimak nasihat dan kita minta yang terbaik. Lagi cepat kita buat rawatan, lagi cepat kita menghindarkan komplikasi yang lain. Memang bila kita kata pada surgery itu takut, tapi untuk dapatkan sesuatu rawatan yang baik, kita perlu berkorban masa, berkorban untuk mengalami sakit pada peringkat awal untuk menghilangkan sakit pada masa akan datang. Itu adalah lebih baik daripada kita sakit sepanjang masa. Untuk itu, jagalah kesihatan anda dengan lebih baik.